Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hani Kaisara Hanis, wartawan SBB TV. Pada hari ini kami berada di Majlis Bakti di Rangkum Kalam Budi Diabadikan Zaman yang diadakan pada 12 Mac 2026. Majlis ini dianjurkan bagi meraihkan dan menghargai jasa serta sumbangan Ustazah Mahani binti Ismail sempena persaraan beliau daripada berkhidmat sebagai seorang pendidik. Selain itu, program ini turut bertujuan untuk mengukuhkan hubungan silaturahim dalam kalangan warga BIBES. Di samping memberi penghargaan kepada guru-guru yang akan bertukar tempat tugas sebagai tanda kenangan serta sokongan moral. Antara aktiviti yang diadakan sepanjang majlis ini termasuk ucapan daripada guru yang bersara, penyampaian hadiah penghargaan serta sesi bergambar bersama warga BIBES. Oleh itu, marilah sama-sama kita saksikan kemeriahan dan detik-detik makna sepanjang berlangsungnya majlis penuh penghargaan ini. Dan jutaan terima kasih kepada semua dan setulus penghargaan kepada warga sekolah sepanjang cikgu bertugas di SMK Bukit Besar ini. Kalian semua telah banyak memberikan kerjasama, budi, sokongan dan kenangan yang sangat bermakna kepada cikgu sepanjang cikgu berada di sini semenjak tahun 2015. Manis yang tak dapat cikgu lupakan, terutamanya bersama anak-anak murid PPKI. Sebab cikgu memang cikgu PPKI sepenuhnya dan ini sekolah paling lama lah cikgu berada. Nak cakap selain daripada ucapan saya yang besarnya ialah terima kasih banyak-banyak kepada semua warga SMK Bukit Besar. Berikan tepukan gemuruh kepada anda semua. Terima kasih banyak. Dan juga mohon maaf cikgu jika ada kurangnya daripada cikgu sepanjang cikgu berkhidmat di sekolah SMK Bukit Besar. Especially-nya terutama teristimewa untuk anak murid cikgu di aliran pendidikan khas. Saya rasa itu pengalaman yang akan saya kenang sampai bila-bila. Tetapi apabila saya bertukar kepada pendidikan khas, pengalaman itu memberikan saya sejuta kenangan, banyak kenangan. Saya belajar tentang pendidikan khas di SMK Bukit Besar. Kita jumpa lagi, insya-Allah saya akan sentiasa berkunjung ke sini kerana ini tempat pertama saya mengenali anda semua. Sesungguhnya cikgu hanyalah insan, manusia biasa yang tidak terlepas daripada kekhilafan. Maafkan cikgu. Cikgu doakan agar silaturahim yang terjalin antara kita kekal terpelihara. Semoga sekolah ini terus cemerlang dan melahirkan murid yang berilmu, berdisiplin dan berakhlak mulia. Menambah jalinan silaturahim tidak wujud di sini sahaja dan akhirnya saya memohon berbanyak-banyak maaf di atas segala kesilapan, kesalahan, kekasaran. Saya doakan juga kita semua akan terus cemerlang dan berjaya. Di mana dari menegur, menasihati, kadang-kadang memarahi, tapi bukan marah benci marah sayang. Jadi mana cikgu Mari tibalah masanya Ustazah melangkah pergi sebagai guru yang bersara. Okey. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan
Sekianlah tadi majlis pada hari ini. Semoga segala jasa dan pengorbanan Ustazah Mahani binti Ismail serta guru-guru yang terlibat akan terus dikenang dan menjadi inspirasi kepada warga sekolah. Sekian, saya Hani Kaisara Hanis, wartawan SBB TV, saluran berita Bestari. Be best, be the best.